3 minit lagi ya. Lepas tu kita start. Baiklah, dah pukul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kerana sudi cikgu-cikgu menghadiri mesyuarat kita pada kali ini. Jadi tanpa membuang masa, saya bacakan jumlah penyertaan pasukan badminton peserta pada kali ini. Ada 43 buah pasukan, 43 buah sekolah. Ada 156 peserta. Okay, lelaki ada 96 dan perempuan ada 60 orang. Okay, itu adalah peserta dan tarikh tutup penyertaan adalah esok petang, pukul 5 petang. Jadi masih lagi terbuka dan mereka masih lagi ada yang tarik diri, ada yang masuk, ada yang sedang dalam proses pembayaran dan sebagainya. Okay. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tugas-tugas cikgu dalam AJK ya. Okey, sekarang ini AJK okey, saya buka skrin. Okey. Saya share. Okey. Okey. Cikgu nampak tak yang okey, nampak Cikgu Zainal sebagai pengerusi merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Jembentah. Saya sebagai naib pengerusi. Cikgu Sabri adalah naib pengerusi yang kedua iaitu PK1 sekolah saya. Ustaz Anik adalah setiausaha sukan sekolah saya dan merangkap setiausaha untuk sempena kejohanan ni. Dan Ustaz Arif Aiman adalah urus setia yang akan bersama dengan kita 2 hari 6 hingga 7 April selepas raya minggu kedua naik sekolah. Baik, Encik Izham sebagai PT badminton daerah daripada Sekolah Kampung Jawa. Cikgu Azmi merupakan setiausaha kurikulum Sekolah Kebangsaan Jembentah
yang menjadi AJK program dan AJK buku program dan juga banner. Banner untuk pengetahuan semua sudah siap, buku program juga sudah siap. Okey. Cikgu Yahya adalah daripada SK Buluh Kasab untuk alatan dan siaran raya ni PA sistem. Cikgu Muaz untuk persiapan tempat. Okey, daripada SK Bukit Tunggal. Seterusnya ialah Cikgu Lim, bahagian peralatan AM SJKC Jementah 2. Cikgu Sam daripada SJKC Jementah 1 persiapan gelanggang. Cikgu Nur Amirah daripada SK Ladang Well untuk bahagian protokol dan jemputan. Daripada SJKT Ladang Nagapa, Cikgu Nantini, Cikgu Yamuna dan juga Cikgu Kartik untuk pendaftaran dan juga hadiah sijil dan cenderamata. Untuk pendaftaran, saya sediakan borang pendaftaran yang tadi tu dan juga sijil. Sijil dah ada, dah siap. Cuma sijil daripada PPD sahaja yang belum ditandatangani. Tunggu PPD tandatangan lah. Dan resit pembayaran nanti cikgu 3 orang ni, cikgu Nantini, cikgu Yamuna dan cikgu Kartik beri semasa mereka tanda tangan kehadiran. Okey. Cenderamata juga, cenderamata untuk VIP saya sudah siapkan. Cenderamata untuk peserta, hadiah kejohanan sudah saya sediakan. Okey. Jadi Cikgu Siti Nur dari SK Gemerih bahagian jamuan nanti berhubung dengan saya sebab saya order, cikgu cuma deliver saja kepada 30 orang pegawai. Okay, pengadil dan juga urusetia AJK yang 18 orang ni. Okey, cikgu Cikgu Amiruddin daripada SK Tebing Tinggi bahagian pertolongan cemas. Cikgu Amiruddin cuma bawa first aid untuk ambulans dan klinik. Saya sudah inform dan sudah bagi surat dan mereka telah bagi feedback balik dan mereka bersedialah kalau ada apa-apa kemungkinan hantar terus ke klinik. Klinik dengan Dewan sangat dekat, 5 minit tak sampai, depan je. Okey. Jadi Cikgu Muhammad Sahir bahagian dokumentasi, cikgu daripada SK Paya Jakas. Cikgu Syahid cuma ambil boleh ambil bahagian fotografi bahagian fotografi, ambil gambar, ambil video, lepas tu buat one page report OPR. Dan juga cikgu dokumentasi lah laporan lengkap. Okay, bagi dekat saya. Tak payah bagi ke orang lain, bagi kat saya je cukup. Okay, dan juga Cikgu Kamarul Hairi bahagian keselamatan dan kebersihan untuk daripada SK Pogoh. Cikgu Kamarul sediakan keselamatan ni dan kebersihan. Kebersihan sebenarnya saya upah ada pekerja kebersihan dewan. Okey, saya bayar RM100 untuk membersihkan dewan selepas kejohanan. Jadi cikgu jangan risau. Untuk keselamatan juga saya sudah beri surat kepada pihak polis, Balai Polis Jementah yang mengatakan yang kita sedang menjalankan kejohanan badminton pada hari 6 hingga 7 April tu dan mereka sudah menerimanya. Okey, yang seterusnya ialah Cikgu Saudah sebagai pengacara dan bacaan doa dari SK Kuala Paya. Bacaan doa akan disampaikan oleh Ustaz Aiman. Kalau Ustaz Aiman busy waktu tu, Ustaz Anik ada pada hari kedua kejohanan iaitu majlis penutup kejohanan pada 7 hari bulan April. Cikgu Saudah sebagai pengacara, saya akan bagi tentatif dan juga salutasi dan Cikgu Saudah bolehlah datang pada 7 hari bulan. Sepanjang kejohanan 6 hingga 7, urus setia Ustaz Aiman yang akan memanggil peserta yang akan memanggil peserta untuk
perlawanan masuk gelanggang. Okey. Ustaz Aiman sebagai urus setia. Okey. Seterusnya itu saja daripada saya. Saya sebenarnya nak tahu feedback daripada cikgu. Ada tak soalan? Kita tak adalah lama-lama kan. Sekejap je, saya cuma nak cerita saja pada hari ni. Nak tahu. Saya nak tanya, ada tak PT? PT dah masuk ke? Ni saya stop sharing. PT dah masuk ke? Cikgu Izham ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Ada tak nak tanya apa-apa cikgu? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kalau untuk AJK jemputan dan protokol tu saya kena ada buat surat apa-apa ke ataupun waktu hari kejadian nanti? Okey. Untuk AJK protokol, tak perlu buat surat apa-apa sebab saya dah untuk perasmi saya dah jemput YB Ayu, Adun Jementah. Jadi semua urusan tu saya yang jalankan. Protokol ni sebenarnya lebih kepada perjalanan majlis tu. Cikgu datang je nanti. Kalau ada soalan daripada peserta, cikgu entertain lah. Maksudnya cikgu duduk je dekat urus setia tu, meja urus setia, meja pendaftaran tu. Nanti cikgu jumpa saya. Surat-surat lain setakat ni tidak ada. Belum, saya sudah selesaikan dengan PT saya, PT badminton. Okey, terima kasih Puan. Yang penting cikgu datang hari kejadian 6 hingga 7. Biasanya 2 hari lah saya kena datang. 2 hari tu. Saya perlukan tenaga kerja untuk 2 hari tu. Okey? Okey Puan. Surat pelepasan cikgu, saya dah submit nama-nama cikgu ni, saya dah submit kepada PPD. Sekarang ni saya tunggu surat tu sampai saja. Okey, surat tu akan ada nama cikgu. Okey, sijil untuk AJK saya sudah siapkan. Nanti tunggu ditandatangani saja. Jadi kalau cikgu ada pertukaran, ada nak tukar cikgu lain, cikgu kena beritahu saya sebab sijil tu nama yang dalam surat tu, dalam tadi yang borang tadi tu lah. Dalam surat tu. Jadi saya ikut sijil, saya ikut nama yang diberi. Okey, itu saja. Okey, ada lagi? Cikgu, saya nak tanya cikgu. Ya. Mengenai untuk saya bahagian tempahan peserta tempat kan. Jadi bila saya nak tempah dewan dan macam mana dia punya, biasa kan dewan tu kan kita bayar kan. Jadi macam mana tu saya punya yelah nak bayar ke nak okey, baik Cikgu Muaz. Cikgu Muaz bahagian tempat. Okey, sebenarnya saya dah tempah dewan tu. Cikgu Muaz tak payah buat apa-apa. Okey. Yang bahagian tempat ni dah selesai sebenarnya. Okey. Tempat tu dewan saya sudah tempah 2 hari. Pembayaran saya yang buat. Saya akan bayar pada 30 hari bulan 4 ni. Saya selesaikan. Lepas tu surat sewa pun saya dah lama dah hantar yang tu. Yang tu dah selesai sebelum mesyuarat pengurus pasukan lagi. Lepas tu Cikgu Muaz datang je pada hari kejadian. Sebenarnya kita kena tengok dewan tu sebab kita ada gerai-gerai tau kat luar. Okay. Gerai jualan. Okay. Jadi Cikgu Muaz cuma melihatlah takut ada isu-isu berbangkit ke mengenai tempat. Kadang-kadang takut faktor macam mana? Macam keselamatan juga sebenarnya. Tempat tu macam mana, sesuai ke tak kan? Licin, macam tu lah. Sebab rasanya bahagian tu perlukan Cikgu Muaz juga pada hari kejadian. Kira nanti ada gerai kan?
Ada Jadi gerai jualan. gerai-gerai tu nanti saya nak kena label ke, nak kena, dia orang dah tahu kan kedudukan masing-masing kan? Setakat ni diorang belum tahu. Saya pun belum jumpa lagi diorang. Cuma ada gerai jualan memang dibenarkan. Tapi kalau Cikgu Muaz nak buat signboard ke nanti saya serah nama-nama gerai. Okey? Nama-nama gerai yang ada. Bolehlah nanti saya tanya cikgu lagi lah lebih detail lah ya. Okay. Cikgu PM saya sebab apa? Bahagian tempat ni, AJK tempat, kita nak sehari sebelum tu, Cikgu Muaz tolong saya tampal banner. Kalau Cikgu Muaz free lah. Okay? Boleh insyaAllah. Nanti kita check tempat tu sebelum, semasa dan selepas macam tu. Supaya tempat tu comfortable untuk kejohanan badminton dan tak ada isu berbangkit selepas kejohanan. Alright. Okay, thank you Cikgu Muaz. Thank you Cikgu. Ya, sama. Jadi seterusnya Cik Izham ada tak Cik Izham nak cakap apa-apa? Tadi saya dah bentangkan AJK tugasan apa progres sekarang ni. Jadi yang seterusnya saya sekarang dah sesi Q&A. Cikgu-cikgu boleh soal jawab dengan saya lah. Kalau boleh jawab saya jawab. Kalau tak boleh jawab saya tangguhkan, saya PM. Okay? Alright. Silakan. Ada sesiapa? Si Nicholas nak cakap apa-apa? Sorry baru masuk. Baru masuk Tadi kami actually I kapu actually I tanda balik hari ni. Sekolah saya ada bersyarat PABG malam. I stay back. Tapi ada sikit misunderstanding lah. So I kena travel balik, saya baru sampai rumah. Okay. 28 km. Ui, jauhnya. Pergi balik. Pergi balik. Okay. Pergi balik 56. Tahap 2. Pergi balik 56? Setiap hari. Pergi Yongpeng dah. Jauh tu. Okay, Cik Izham ada nak cerita? Ni santai je tau. Mesyuarat ni. Kalau ada apa masalah beritahu. Ya. Selamat petang. Saya nak tumpang tanya yang bahagian peralatan saya kena buat apa lah? Cikgu Lim bahagian apa tadi? Peralatan am. Peralatan, ya. Saya sama satu sekolah dengan Miss Lim. Okey, peralatan. Sekolah saya akan bawa kerusi yang biasa tu, kerusi plastik tu lebih kurang 10 atau 15. Sebab dewan tu dia kosong, dia tak ada kerusi. Okay. Lepas tu kursi VIP, sekolah saya yang angkat kursi VIP saya. Jadi Cikgu Lim cuma hadir pada 6 hingga 7 tu, tengok kerusi tu cukup ke tak. Kalau sebab hari kedua kejohanan tu tak ramai. Hari yang pertama tu memang tak cukup kerusi. Memang kita kerusi tu hanya untuk 7 hari bulan je sahaja. Okay. Jadi pemain-pemain dan peserta pada 6 hari bulan tu 156 orang. Sangat ramai. Jadi tak ada kerusi lah. Mereka duduk je dekat atas lantai saja. Jadi tak ada apa. Peralatan lain setakat ni itu saja yang diperlukan setakat yang ada lah. Ada kerusi pengadil? Ya? Kerusi pengadil? Kerusi pengadil. Saya perlukan kerusi pengadil. Berapa orang cikgu? Kerusi pengadil? Saya belum dapat lagi senarai pengadil sebenarnya. Jadi tak tahu berapa orang. 18 lah Cikgu Izham. Boleh dengar?
Boleh. Cikgu Izam, Boleh. ni kerusi pengadil berapa nak? Cikgu Baik, Lin. yang Cikgu Nicholas maksudkan tu kursi pengadil umpire kot, 4 je. Empat. Ya. Oh, Betul. Kursi yang untuk pengadil menunggu tu terpulanglah sebab kita mungkin bawa dalam 12 orang pengadil. Sebab kita ada 4 court je. Jadi mungkin kita bawa paling maksimum pun 12 lah. 12, okey. Jadi kursi pengadil tu saya tak pasti ada tak kat dewan tu. Kursi untuk umpire tu. Oh, yang tinggi kat atas tu Ya, kursi tinggi. Ya, betul. Nanti saya cek sebab hari tu saya datang dewan tu memang ada kerusi tu. Kalau ikut pengalaman saya pernah main kat dewan tu ada. Saya pun datang malam tu pun ada. Besok saya nak cek sekali lagi. Takut kursi tu dah tak ada. Dewan ke ataupun di tempat lain kan. Tiang dengan net ada kan? Tiang dengan net. Ada. Tiang dengan net. Okay. Lagi, Cuma nanti untuk bahagian persiapan tempat tu pastikan dewan tu macam kalau belum mop minta ada cleaner ke daripada sekolah ke mop dulu sebab kita tak nak nanti ada macam komplain licin ke apa kan. Sebab kalau ikutkan sekolah rendah ni kebanyakan dia orang datang tak berkasut badminton tu. Mungkin ada yang pakai kasut sekolah je kan. Kita takut licin lah. Licin tu nanti agak bahaya lah kalau untuk murid sekolah rendah ni. Persiapan tempat tu sekolah jenis kebangsaan Jembatan 2. 1. JKC Jembatan 1. JKC Jembatan 1. Tapi rasanya tak masuk lah. Ada sini. Ada. Tak ada. Tapi tak apa, saya akan pass message ni. Okay. Kena bawa speaker tak macam kita peralatan? Speaker Speaker PA system sekolah mana PA system Bulu Kasap. Okey, PA system Bulu Kasap. Anak pilihan raya ni. Saya nak tanya meja untuk PA system ada? Meja tak ada. Sekolah saya adalah meja. Kalau nak angkut sehari sebelum tu bolehlah angkut. Boleh lah. Meja ni kan, meja yang meja terletak. Sistem tu dah boleh. Alright. PA system Cikgu Yahya nak bawa ada. Sekolah saya PA system kan. Okey lah. PA system biasa-biasa je kan. Ya. Ni tak asal dapat berbunyi satu dewan dengar. Dewan tu okey. Okey. Boleh. Okey. Seterusnya ada soalan lagi tak? Tadi dah go through satu JK. Go through satu AJK. Lepas tu AJK pun tengok Cik Izam boleh terangkan balik ikut AJK tu sebenarnya. Saya cuma panggil je tadi. Saya terangkan apa yang progress yang sudah dilaksanakan. Kalau untuk AJK buku program dengan banner ni SK Jementah. Ya, saya. Buku program ni kalau yang untuk VIP punya tu kalau boleh yang berwarna lah Okey. Program berwarna. Kalau yang untuk yang cikgu-cikgu ataupun pengurus-pengurus dengan cikgu-cikgu pengiring tu boleh bagi yang black and white lah. Okey. Kalau buku program ni untuk nanti kira balik VIP berapa termasuk dengan kita punya YB semua. Rasanya lebih kurang 10 je kot yang berwarna. Biasanya saya buat 10 je biasanya. Dan banner tadi dah bincang kan? Dah banner nanti Cikgu Muaz akan bersama saya tampal sebab banner tu besar. 10. Banner ada berapa? Banner ada 1. 1
setakat ni? Nak lagi Um, nak letak kat luar? Nak kat luar pagar? banner yang dekat luar pagar tu nanti pindah ke dalam lah kan? Ke macam mana? Hmm. Dia kurang-kurangnya seminggu ke 2 minggu sebelum kejohanan tu ada banner kat luar pagar. Lepas tu kalau nak pakai satu banner je, banner tu jugalah nanti pindahkan ke dalam. Oh, buruk lah nanti. Tak apa, saya buat baru je lah. Saya buat yang Tak kecil apa, sikit. kalau setakat seminggu 2 tak sempat buruk lagi. Ya ke? Boleh je. Nak pakai sekali je. Okey. Banner yang besar tu lah. Letak dekat luar juga. Lepas tu saya dah dapatkan apa tu win flag daripada PPD. Ya. PPD tapi dia baru order. Saya harap sempatlah siap untuk kejohanan kita. Win flag ada 2. Nanti letakkan win flag tu nanti dekat pintu masuk. Nanti masa penyampaian hadiah nanti win flag tu nanti kita pindahkan dekat tempat penyampaian hadiah lah. Okey. Win flag MSD badminton. MSD lah, bukan badminton ya, MSD. Okey, tu kalau saya ada tertinggal nanti tambahlah kat situ kan program banner. Kemudian alat siar raya tu siar raya ni termasuk dengan lagu Lagu Negaraku lah last tu Negaraku kan? Lagu Negaraku dengan muzik untuk ambil hadiah nanti ya. Muzik iringan. Okey. Cikgu ada sini, Cikgu Yahya tadi ada Ada. Ada. InsyaAllah ada. Lagu Negaraku je kot lagu Bangsa Johor rasa tak ada, tak pernah lagi kita masa penutup tu lepas habis semua tu penyampaian hadiah tu kita akan tutup majlis dengan lagu Negaraku lah selalunya. Okey, baik. Dan persiapan tempat ni sebelum ni kita zone. Bila zone, persiapan tempat ni kita akan labelkan ikut zone. Tapi sekarang ni memandangkan kita ikut sekolah, kita tak boleh nak labelkan ikut sekolah sebab kita tak tahu pun berapa banyak sekolah. Jadi mungkin nanti dia akan jadi macam tak teratur sikit lah sebab dia orang akan letak barang bukan di tempat yang ni kan. Jadi kalau boleh ada tape macam nak kata Label. macam kawasan tak boleh masuk tu kan. Jadi buat merah tu lah. tape merah putih tu. Nanti Cikgu Muaz ambil dengan saya lah. Saya beli tape merah Label ni persiapan tempat kita akan ada sekolah yang masuk tu yang menjadi peserta. Cikgu Izham dah boleh ada 43 buah sekolah. 43 buah sekolah. Esok kan tarikh tutup. Esok tarikh tutup. Jadi bila dah habis tu saya tutup lah. Tak terima dah. Memanglah seperti yang dijanjikan lah. Sebab dah lama ni. Sebab nanti borang penyertaan peserta tu saya nak kena type semula dalam bentuk Excel baru boleh masuk dalam tournament software tu. Jadi kat situ banyak kerja sikit lah. Okey. Jadi kita tutup 18. Jadi setakat ni 43 sekolah. 43 sekolah tu kita mampu tak kita nak buat dia punya tempat dia untuk dia letak barang. Tempat barang. Tempat dia lah dia letak dia punya barang dia tempat dia letak air, makanan dia punya reket-reket dia semua. Banyak. Pulang ke cikgu-cikgu pengirim nak letak mana? Perlu tak nak suruh bawa kanvas masing-masing? Sebab nanti kedudukan dia dekat mana? Dia akan duduk dalam dewan. Saya tak muat kalau dalam dewan, dia akan duduk luar dewan kan? Luar dewan. Dia tak boleh duduk dalam dewan. Memang dewan tu penuh dengan gelanggang je. Jadi kalau nak duduk luar dewan tu saya rasa tak apalah, serahkan kepada cikgu-cikgu lah, kebijaksanaan cikgu-cikgu dia kan. Biasanya kita bawa kain kanvas lah. Yang biasa kita pergi main hoki kan, biasanya kita bawa duduk atas padang macam tu je. Yang boleh ini pesan kepada guru pengirim lah bawa alas duduk tu kan. Alas duduk. Tak payahlah kita nak khaskan tempat mana nak duduk.
Betul. Mana diorang selesa nanti diorang letaklah barang lain. Kawasan luar tu luas dan sebelah tu padang. Jadi saya rasa macam okey je. Boleh je letak kain masing-masing. Piknik lah, piknik. Cuma ada tempat-tempat yang dia tak boleh masuk tu, pasangkan tali tu saja. Ada tempat bahaya ke, ada pembentungan ke apa kan. Kita bab macam ni, kita risau sikit lah kan. Bab apa tu, pagar-pagar, contohnya ada ruang-ruang tempat dia boleh keluar tanpa ada pengawasan cikgu tu pun kita tutup dengan tali tu je. Okey. Contohnya kalau dia keluar juga, kita dah ada alasan, kita dah tutup, dia keluar juga kan. Kemudian AJK Cikgu Lim Ceduan, peralatan am. Peralatan am ni kerusi lah kan, kerusi meja kan? Kerusi meja yang tadi tu. Kerusi meja, rostrum. Rostrum ada? Rostrum. Dekat dewan tu tak ada. Ada rostrum. Cikgu Lim lah kena bawa. Boleh ke dari sekolah? SKKC 2. Ada senarai peralatan am yang perlu ni, tapi kat mana tah nanti? Tak apa, nanti Cik Zam bagi kat saya. Nanti Nanti saya pass pada Cikgu kita, Lim. yang tempat untuk ambil hadiah tu kita panggil apa? Podium. Podium tu. Ada tak? Kalau tak ada tak apa. Kalau ada, boleh kita nak. Podium boleh pinjam tak dengan payah jakas? Cikgu payah jakas ada tak? Podium payah jakas tu cantik. Cikgu payah jakas Syahir. ni. Cikgu Syahir ada. Syahir. Nur Muhammad Syahir. Sekolah saya ada tapi Ada. buruk sikit. Tapi podium tu guna buluh tu. Sebab podium ni lah dia aksesori lah, kalau ada lagi cantik, sebab peringkat MSJ ada podium. Peringkat D ni kita tengok penganjur, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Tapi kalau ada tu elok lah sikit kan, kalau tak ada tak apa. Tengoklah macam mana. Saya cuba usahakan sebab kat sekolah saya ada. Cuma dia nampak tak cantik, maka podium tu kena cantikkan lah. Nanti saya cantikkan lah. Apa lagi kalau tak ada tak apalah. Bagi macam tu tak boleh je. Sebab ni first time kita buat turun daerah kan. Jadi kalau boleh kita nak ada persepsi elok lah tentang daerah. Kalau nanti lagi banyak orang komen daripada orang ni kan, first time buat kan, kita jatuh pula semangat nanti masing-masing. Ni Cikgu Azmi tak respon. Cikgu Azmi tu dia bahagian podium ni. Nanti saya tanya dia. Podium sekolah. Cikgu Azmi SKJ Mentah? Ni ada. Dia masuk dalam ni. Tak respon, tak dengar kot. Okey, tu peralatan am lah yang saya ingat lah. Okey, kemudian persiapan gelanggang. Persiapan gelanggang ni ada. Cikgu persiapan gelanggang ni pastikan gelanggang tu tak licin lah. Yang paling penting tak licin. Kemudian kalau boleh ada sediakan. Dengar Su? Cikgu Azmi. Okay. Kita perlukan podium satu. Nak kena bawa podium tu. Nanti saya uruskan apa tu dengan siapa-siapa lah untuk hantar tu dengan Cik Alim ke. Tapi kena tampal nombor 1, 2, 3 sebab podium sekolah Jementah dia buruk sikit. Dia dah tak cat tau. Tahu. Cikgu Azmi catkan tak? Cat ke typing ke macam mana ke? Sebab tu pun kita nak pakai untuk sukan. Nanti kita cuba bagi baik sikit lah. Sebab 2 in 1 lah. Maksudnya kita ngecat, kita dapat bawa ke sukan. Payahlah pinjam sekolah lain. Tak payah kalau podium tu memang sekolah tu dah ada. Itu pun cantik lagi. Cuma nak kena modify sikit. Satu lagi rostrum. Rostrum sekolah kita tu kan okey, cantik kan? Boleh bawa. Cukup tak? Banyak ni barang nak bawa. Sekolah Cina tu tadi sekolah mana tu yang Cikgu Lim tak tahu ada ke tak. Kita tengok kalau itu dia rostrum tak ada. Tu yang tu tempat 1, 2, 3 tu Yang mana yang apa? Tak rostrum tu untuk ucapan ke apa? Ke mana? Untuk YB berucap. Yang masa berucap tu.
Itu sekolah kita ada lah, tapi ada logo lah. Boleh nanti ada logo. boleh tak boleh guna? Logo apa? Kalau Sekolah. logo biasa okey je. Jangan logo parti, sudahlah. Parti. Tapi Sekolah tak ada yang politik. Sekolah tak tapi cuma ada logo sekolah kot. Tapi okey kan? Okey lah logo sekolah, jangan logo apa parti-parti politik, itu yang tak boleh, lain semua okey. Mati tu. Nanti. Tak ada. Tapi logo sekolah boleh lah. Kita boleh aturkan lah. Itu Rosmada lah. Okey, nanti kita tutup lah dengan bunga ke apa, itu tak ada masalah. Kita tutup lah. Yang penting podium tadi kita SKJ. bawa yang SKJ mentah punya. Kita cat. Restoran tu Sempat tak? daripada sekolah Cina tu. Sempat. Sekejap je tu. Sempat okey. Beres. Thank you Cikgu Azmi. Sama. Cikgu Izham sambung. Okey, persiapan tempat dan persiapan gelanggang tadi Cikgu. Cikgu Sam. Cikgu Sam Chan Yi. Sikit ada sini. Cikgu Sam tak ada. Tak apa. Ni kan rekod. Boleh sampaikan. Nanti saya sampaikan. Tadi pertama lah yang penting sekali gelanggang tak licin. Kemudian kerusi pengadil tu, kerusi umpire. Kemudian kita nak kerusi untuk penjaga garisan. Satu gelanggang letaklah 2 kerusi hujung penjuru ke penjuru tu. Kerusi. Kerusi untuk penjaga garisan. Kita tak pakai servis umpire kot sebab ni sekolah rendah. Kita tak ni sangat tak terlalu rigid sangatlah, kita lenient sikit lah dengan sekolah rendah ni. Kalau sekolah menengah kita ada satu kursi lagi untuk servis judge. Jadi untuk kursi umpire, kursi yang tinggi tu, kemudian kursi biasa 2 penjuru ke penjuru tu untuk penjaga garisan. Kemudian kalau boleh sediakan mop untuk lap gelanggang lah. Kalau ada murid yang jatuh ke apa ke, kita boleh terus mop. 2 cukup lah kan, kongsi 2 kot, kongsi 1 mop. Okey. Itu untuk persiapan gelanggang lah. Kemudian net semua pastikan elok lah semua net. Tak ada yang net yang berlubang ke, yang keput ke. Tadi ada cakap persiapan tempat kena pergi berapa hari dulu kan, kena mopkan lantai tak licin kan. Ya. Itu boleh tolong sampaikan untuk ujian mentah Sabtu. Okey, terima kasih Cikgu Wun. Cikgu Wun, kalau saya ada tertinggal apa-apa point ni, you tambah. Okey, saya nak ambil pasal persiapan tempat tu yang pergi beberapa hari. Sebab gelanggang tu biasanya memang dia orang digunakan, maknanya kita pergi sebelum tu dah, sehari sebelum permainan lah. Lagi bagus. Kalau kita pergi awal sangat, benda tu orang pakai, maknanya tak macam sia-sia je lah. Pada pendapat saya lah, kalau tengok pada keadaan. Kan macam mana Cikgu Su? Okey, kita 6 hari bulan bertanding. Jadi boleh datang 5 hari bulan. Tapi 5 hari bulan ni nanti saya tanya penjaga dewan dalam jadual ada sambutan hari raya tak? Sebab biasanya hari Ahad tu takut ada majlis. Okey, tak apa. Macam ni, ni cadangan saya lah. Kalau katakan 5 hari bulan tu, kalau dia boleh kosongkan awal 1 hari, lagi baik lah. Sebab kita pun banyak benda juga kita nak stok kat situ, dari segi persiapan tempat lah dan lain-lain persiapan. Okey. Nanti 6 hari bulan. Mana 5 hari bulan tu kita dah complete. Besok tu dah tak ada isu lagi lah. Untuk kita terus adakan pertandingan. Kalau boleh 5 hari bulan tu kita awal-awal lagi kita sama-sama pergi lah. Pantau lah. Hari Ahad. Terutamanya Cikgu Suryani lah dengan sebagai yang diberi tanggungjawab tuan rumah. Okey. Saya okey je. Sabtu Ahad tu saya kerja. Okey. Tak apalah, kita bantu. Tak ada masalah. Cikgu Sur. Pergi open house ke?
Bos. Dan bukan apa sambut syawal kat situ. Dewan tu tak tahulah, nanti saya tanya Boleh lah Cik pergi Musa. Ahad tengah hari tu bawa ke petang tu boleh lah kot. Kan? Sebab nanti saya tanya Cik Musa. Cik Musa tu yang jaga dewan tu lah. Dalam jadual dia ada tak kosong 5 bulan? Biasanya hari Ahad ni ramai orang guna dewan tu. Majlis kahwin lah, majlis ni, majlis tu. Tengok macam mana. Tak apa Cikgu Su, kalau tak malam sebelum apa pertandingan tu kita pergilah. Kita buat apa tu untuk persiapan akhir. Rasanya malam confirm kena pergi kali ni. Yalah kalau tak pergi pagi esok memang kelang kabut. Kalau kita tak awal-awal lagi. Okey, itu cadangan je kalau apa. Ya kalau sesuai kita apa, kita buat je lah. Okey, terima kasih Cikgu Su. SK Jementah memang kena hantar barang-barang rostrum tu sebelum Ahad. Yang kita nak bawa guna highlight tu memang kena bawa waktu Jumaat tu dah boleh hantar dah kat sana. Belakang kat dewan tu, atas pentas kat belakang tu kosong. Saya ingat nak letak kat belakang dewan tu. Boleh lah, begitu juga dengan sekolah yang terlibat lah, yang perlu apa. Dia orang hantar awak, kena hantar lah awak. Nanti kita buat checklist lah macam tu. Dewan tu besar. Belakang tu dia macam ada ruang untuk kita simpan barang kita. Okey. Okey, terus. Seterusnya. Untuk peralatan am tadi boleh cari satu sudut yang kita boleh tampal. Kita akan tampal ni lah apa, bukan jadual kejohanan. Kita nak tampalkan dia orang punya draw tu, dia punya undian tu kan. Jadi dekat situ dia boleh tengok siapa yang menang, siapa yang dia akan jumpa seterusnya tu. Maksudnya ada satu sudut lah kat situ, sama ada kalau situ ada papan kenyataan apa-apa yang kita boleh tampal tak? Whiteboard ke? Dia macam whiteboard lah, kita boleh tampal kita punya A4 paper kat situ lah. Saya tengok kejohanan. Kan diorang diorang selalu buat kejohanan kat situ. Ada tempat saya check. Sebab saya nampak macam ada whiteboard. Dia board besar. Nanti saya tengok esok-esok. Saya masuk balik. Sebab hari tu saya tak check bahagian tu. Mungkin saya akan print dalam A3 kot, bagi besar sikit nampak kan. A4 kecil sangat. Sebenarnya kat mana tadi ya? Persiapan gelanggang. Persiapan gelanggang lain tak ada rasanya. Kemudian protokol dan jemputan. SK Ladang Well. Cikgu Amirah ada. Cikgu Su, saya nak tahu tentang persiapan gelanggang tu. Empat-empat ke boleh guna ke? Apa tu? Dia punya fasiliti macam tiang semua tu kita kena check awal lah tu. Memang ada pun dekat sana. Okey, kalau ada okey lah, nanti kita check balik lah. Cuma Ahad tu saya nak kena pastikan tak ada orang masuk dewan. Sebab biasanya kalau Ahad tu ada macam majlis apa-apa, dicabut. Maksudnya kena letak balik lepas tu. Mana persiapan tempat apa tu macam gelanggang tu seperti macam tiang ke semua tu, dia macam necking yang untuk digunakan masa pertandingan tu, dia under bawah jawatankuasa persiapan tempat ke Cikgu Su? Persiapan tempat dan juga peralatan am. Itu sekolah yang terlibat lah, kalau boleh dia macam apa ambil note lah. Kita pun bantu juga. Kalau net tiang kursi semua tu persiapan gelanggang. Sekolah yang yang berkaitan lah. Macam persiapan kita bantu je lah. Net kan. Kalau kata net tu dah buruk, standby lah satu net yang elok kan, tukarkan dulu. Nanti ambil balik. Okey. Net tu boleh pinjam sekolah lain kan? Boleh. Maksudnya kena check lah Cikgu Sam tadi. Tapi tak apa, saya cari juga net standby. Selalunya net kat dewan tu dia orang jaga, selalunya tak ada masalah kot, boleh pakai je. Tak ada masalah
takut lah kan, takut memang dah Koyak berombak kan ke tiba-tiba. koyak ke. Okay, kemudian net tu kena ikat atas bawah lah. Atas bawah sekali ikat. Net tingkat. Kemudian yang berkaitan dengan protokol jemputan ni, macam mana dia punya ni? Kalau jemputan YB, saya yang uruskan surat untuk jemput dan jaga dan juga confirmation YB nak datang kan. Nanti saya uruskan, saya akan call PA dia. Kita jemput YB lagi? YB je, usaha sekolah SK Jementah. Siapa lagi? Cikgu Zainal. Lagi siapa lagi yang kita jemput? Saya jemput tu je. Ada lagi tak nak jemput? Rasanya kena jemput beberapa lagi guru besar yang ada dekat Jementah tu lah. Nak jemput semua ke? Tak payah kan? Tak payah, tapi macam dulu kita jemput pengurusi-pengurusi zon kan. Pengurusi-pengurusi yang pengurusi zon. Okey. Kalau pesan ni kita tak tahu nak jemput siapa pula. Tapi takkan 2 orang. Pengurusi zon. Zon MSSK semua je lah. Boleh juga kalau jemput pengurusi zon Jementah saja ke. Okey. Saya jemput pengurusi zon Jementah je. Tak payah ramai-ramai. Tak payah ramai sangat. Tak payah ramai. Pening nanti. Sebab YB pun nanti dia ada pengiring dia kan. Dia bawa PA dia. Biasanya dia bawa PA dia seorang. Lain tak ada. Kita punya rasa tak ada. Itu saja kot. Protokol. Dari segi protokol ni dia macam mana? Ada apa-apa ke masa YB tu sampai ada apa sambutan ke? Nak buat sambutan macam mana tu? Kompang. Tak ada sampai kompang. Tak ada. Tak ada lah saya kompang. Sampailah kan. Mengiring dia masuk. Saya macam biasa je majlis, saya cakap dengan YB hari tu, majlis simple. Sebab hari 7 hari bulan tu tak ramai orang. Jadi dia setuju. Kena alert lah YB sampai pukul berapa. Nanti saya confirm balik. Jangan dia tunggu kat luar pula. Sebab YB busy. Tadi saya tak tahulah dia ke Dewan dia punya ni kerja-kerja dia, tapi saya memang dah booking lama dah. Jadi sama ada dia hantar wakil atau dia sendiri datang. Tapi dia memberi sumbangan, dia akan beri sumbangan. Cuma tu lah, JK protokol ni alert lah dengan pukul berapa, setiasa ni lah, setiasa apa, follow up lah dengan dia punya PA ke apa, pukul berapa agak-agak dah sampai. Kemudian jemputan kerusi YB pun kalau boleh kerusi yang ni lah, kerusi banquet lah. Kerusi banquet, kerusi yang sepan tu lah. Kerusi VIP tu saya ingat kan nak guna yang SK Jementah punya. Nak angkut lah. Saya cakap dengan Cikgu Azmi, angkut kerusi yang VIP cantik kita orang tu. Tak payahlah sofa apa, dia kursi biasa je, asalkan kursi bukan kursi plastik lah. Kursi yang kita duduk dekat ni apa, kursi banquet tu, kursi yang sepan biru tu. Apa okey dah. Kursi yang SK Jementah ni lain sikit. Cuma beza daripada lain lah sikit kan kursi dia. Yang lain tak apa, kursi plastik. Yang VIP ni dalam 4-5 kursi tu bagi kursi elok sikit lah. Saya ingatkan nak buat 3, tapi kalau dah tambah ada pengurusi zon Jementah jadi 4 lah. 4. Okey, Cikgu Amira ada apa nak tanya? Cikgu Amira Ladawel. Ya. Setakat ni tak ada. Cikgu Amira seorang datang nanti Ha. Jadi Cikgu Amira nanti alert dengan PA dia lah macam mana untuk sambutan apa tu VIP ni. Nanti PA tu akan beritahu saya sebab
PA tu akan berhubung dengan saya je nanti. Nanti saya beritahu Cikgu Amira kalau YB dah datang untuk standby. Cikgu Amira akan jadi pemberi signal lah untuk pengacara, Cikgu Saudah. Cikgu Saudah tak ada hari ni tapi dia ada PM saya, nanti saya bagi tahu. Okey cikgu. Kemudian kita tengok pendaftaran hadiah CJ dan Cenderamata SJKT Ladan Lagapa. Ada 3 orang cikgu ni. Sebab pendaftaran pun dia, untuk urusan hadiah pun dia, sijil kepada susun sijil penyertaan, sijil penghargaan pun dia, dan Cenderamata kepada VIP pun dia. Jadi 3 orang lah letak. Jadi selepas pendaftaran, terus bergerak untuk uruskan hadiah. Cikgu apa, Nandini. Cikgu Yamuna dengan Cikgu Kartik Raja. Nanti saya kena sampaikan kepada dia nanti dia punya kerja tu sebab dia tak ada dalam, dia tak ada. Semua tak ada Tiga-tiga tu tak ada. Oh. Okey. Cuma sampaikanlah kalau pendaftaran tu apa borang yang perlu ada. Kemudian nanti pengadil pun akan bayar cagaran kan, adik sediakan resit. Nanti dia akan claim balik bila dah habis kejohanan, nanti dia akan claim balik duit cagaran tu. Untuk jamuan Cikgu SK Gemerih. Untuk jamuan ni Cikgu Siti Nur. Tapi yang ordernya saya lah. Saya kena order makanan tu. Saya nak order sekitar yang paling dekat lah dengan Dewan. Senang. Jamuan ni akan berlaku di mana? Di atas pentas juga tu ataupun dia ada bilik dia? Okey, jamuan kalau ikut yang saya bungkus je. Yang tak bungkus ni untuk VIP sahaja. Untuk VIP tu. Untuk VIP tu saya ingat letak kat depan tempat meja dia je. Depan Dewan. Ke nak kat bilik? Bilik tak ada kat Dewan tu. Oh, tak ada bilik. Dewan tu ada pentas kan? Ada tak? Ada pentas. Pentas dia kita letak rostrum dengan yang podium. Kalau satu sudut dekat pentas tu buat untuk jamuan? Boleh. Sebab besar. Tapi kena setting ni lah. Setting macam bilik sikit. Kecil lah. Meja bulat lah. Meja bulat. Meja bulat Dewan tu ada kan? Meja bulat tu Dewan tak ada. Sekolah saya ada. Gozmi, kita ada kan meja bulat tu? Tak ada dah. Cik Gozmi tak ada. Meja kantin. Meja kantin, meja bulat. Meja bulat. Cantik. Tapi ada satu lagi meja. Meja 4 segi kat kantin. Meja tu okey lah kalau nak bawa. Boleh je. Meja bulat lah sebab boleh apa tu Cikgu Su, meja bulat tu ada sesuai meja bulat lah. Sesuai meja bulat. Ada. Kita ada ke alas dia? Sebab biasanya kan kita kalau buat kenduri kita pinjam. Semua tu ada, apa tu nanti mintakan, biasa ada yang sekolah punya tu, yang siap dengan dia punya apa, alas dengan kerusi punya tu lah, kerusi punya sarung. Okay. Ini untuk VIP. VIP ni under siapa ni Cikgu Su, sekolah mana? Sepatutnya bawah SK Gemerih. Takkan dia nak bawa dari Gemerih? Jauh tu. Tak apa. Macam ni Cikgu Su, kita sediakan meja dulu. Nanti dia bukan kata apa, takut apa. Kan dia kata dia tak ada kerja pula. Biar dia buat sarung dengan sarung dengan apa, alas meja lah. Tapi Cikgu Azmi takut alas meja kalau dibawa takut tak sama saiz. Jadi Cikgu meja standard untuk yang kita punya tu untuk 8 orang rasa boleh muat. Banyak besar. Nanti Cikgu Siti Nur biar dia berhubung dalam grup tu, kalau dia tak jelas nanti dia boleh tanya, nanti kita bagi saiz. Macam kerusi semua kita sediakan lah. Sebab Cikgu Su bukan apa,
Sebab Ha. kita bukan orang kata, nanti orang kata kita berkira. Kita bukan berkira, maksud saya. Ha. Sebab kita buat pertandingan tu bukan di sekolah kita, di dewan. Jadi kita perlukan takut banyak sangat yang kita tu takut jadi kelang kabut pula lah. Oh, okey. Kalau dekat Gemeri, kalau cikgu SK Gemeri dia nak bawa meja VIP dia, ada ke? Saya kan Kalau dia nak bawa pun tak apa, tapi meja dengan kerusi kita boleh sediakan. Kita boleh, sebab benda tu tak besar sangat. Kita lagi pun kita pun dekat je. Cuma alas meja tu kalau boleh suruh dia sediakan lah. alas Dengan meja. sarung kerusi. Kalau dia tak ada juga baru dia rujuk kita. Okey. Sebab Boleh. Cikgu Siti Noh, ada ke kat sekolah meja VIP tu? Alas meja bulat dengan berkursi ada. Kursi tu Bukan jenis macam mana? Kursi plastik ke macam mana? Okey, maksud Kerusi. saya kerusi tu sekolah jebentah boleh hantar. Cuma Alas. Alas tu lah. Yelah, kursi tu jenis macam mana? Kursi banquet ke? Kursi plastik ke? Kursi Sebab plastik saya alas biasa kursi je. tu alas kursi plastik lah. Yang sarung tu. Boleh. Ada. Ada Okey, kalau ada kita sediakan meja dengan kerusi je. Okey, beres. Kuantiti berapa tu? Terus cikgu Su, berapa buah kerusi nak tu? Meja berapa nak? Meja satu je. Meja yang kursi 6 je. kursi 6. Okey. Nanti cikgu Nanti saya bawa lah berapa yang ada buat dalam masa hari kursi. kejohanan pun sempat sebab kita hari kedua baru nak makan pun. Betul. Hari kedua. Bukan hari pertama. Hari pertama tak ni sangatlah, tak kelang kabut sangatlah. Jadi Cikgu Siti Noh hari pertama tu boleh prepare. Maksudnya dah boleh nak letak bunga ke, makanan, bekas yang bekas tengah-tengah, orang panggil tu bekas makanan VIP tu. Dom. Dom set. Dom set. Kalau nak lah dom set yang simple. Saya bawa dom tu. Nanti saya tanya kantin lah macam mana. Boleh pinjam Boleh insyaAllah. Okey, terima kasih. Makanan tu nanti saya order. Baik. Saya order dengan orang Jementah lah, orang dekat-dekat situ. Makan apa tu? Ikan baung Udang galah. Sedap sangat tu ikan baung. Sedap sangat. Kita pun nak tumpah kalau order kat Gemerih boleh ikan baung sana banyak. Jementah ada sikit. Kalau Jementah ni nasi ayam biasa-biasa je lah. Jementah premat nasi ayam dia kedai pun tak berapa banyak sini. Dia apa? Nak order tempat lain. Kalau nak order tempat lain orang bukan orang Jementah lah. Apa tu pulang pada penganjur tak apa. Saja je gurau. Biarlah. Tak apa. Nanti saya tanya Cikgu Siti Noh. Dia nak order dekat orang Gemerih. Orang Gemerih pun macam-macam ada. Kalau nak makan lain lah. Tak apalah, Kak Su je lah order. Okey. Lagi senang lah. Kalau saya order area Jementah je lah. Yang dekat-dekat. Boleh je. Tak adalah jauh. Yang jauh ni susah nak macam mana? Susah nak pergi kontak dia. Kalau dia lambat ke apa kan. Kalau macam yang dekat ni, saya cari yang tepi dewan tu. Dekat-dekat dewan tu ada kedai yang boleh provide makanan. Lagi senang. Okey, seterusnya Cik Izham. Kita dah ke pertolongan cemas. Okey, pertolongan cemas. SK tinggi ni pertolongan cemas dia macam mana dia bawa dia punya first aid ke, lepas tu dia bawa dia punya PBSM ke? Cikgu Amiruddin ada ke? Ada dengar tak? Cikgu Amiruddin boleh respon tak? Muhammad Amiruddin lebih tinggi. Ada tak? Tadi kata bawa first aid je tadi. Yang saya ingat first aid. Lepas tapi kalau cikgu dah maklumkan yang pejabat kesihatan depan tu kan, cikgu dah bagi tahu. Apa-apa kita refer ke sana lah.
Tapi Ni kalau untuk yang ringan-ringan je cikgu. Ya. Macam First aid apa ada. tu, luka-luka melecet, Basic punya lah. First basic aid. lah. Luka melecet, krem, apa ni yang Minyak panas. kalau spray panas, spray sejuk. InsyaAllah. Tu je lah Tu je lah. yang basic. Okay. Okay. Tak ada. Yang lain semua kita akan refer kepada klinik lah. Depan. Okay. Semua standby lah. Okay. Klinik memang dekat je. 5 minutes je. Yang kaki pun boleh sampai. Dekat je. Tak ada masalah. Klinik sediakan ambulans. Saya dah bagi surat. Dia pun dah call saya. Tu sekarang dah wajib dah benda tu sekarang. Kena ada standby. Kan ni. Apa sukan yang berkaitan dengan sekolah ni. Cuma dia perlu stretcher tak? Tak payah kan? Kita tak ada sampai stretcher kan? Tak payah, tak ada. Tak payah. Sebab masa perlawanan bola sepak dulu tak ada stretcher, dia kena letak juga stretcher dekat kejohanan. Badminton tak perlu, badminton gelanggang dia tak besar. Okay. Alright. Okay. Betul. Cuma dokumentasi. Cikgu Syahir. Cikgu Syahir dia. Perjakas. Dokumentasi. Tadi ada. Ni dah cikgu saya tak ada. Tapi dokumentasi ni tadi saya pesan, saya kata dia bahagian fotografi sebab dokumentasi kan ambil video, ambil gambar dan buat laporan lah kepada one page report dan laporan penuh. Bagi kat saya je. Betul tak? Betul. Dokumentasi ni kalau ikut saya punya plan, nak kata plan yang merepek sikit lah. Kita nak hire fotografer luar. Wow. Contoh macam tu lah, tapi takut mahal. Sebab macam kalau peringkat kalau suka rugby apa kan, dia ada macam fotografer luar kan yang shoot gambar player tengah main kan. Jadi gambar tu cantik. Tapi mungkin ada kos sikit lah. Kalau cikgu Muhammad Syahir nanti ambil gambar, kalau boleh ambil gambar masa player tengah main, player tengah apa, dia banyak keadaan lah. Player tengah berkumpul, masa semua tu kena ada dia punya sequence dia. Sampailah penyampaian hadiah, gambar ramai-ramai. Semua tu nanti saya akan hantar kepada PPD lah. Sebab dia dah memang ada template dia. Ni Cik Zaham, fotografer luar ni, Cik Zaham dah ada orangnya ke belum? Saya ada kenal tapi saya tak ada kontak lah sebab saya tak tahu kita punya bajet macam mana kan, harga dia. So, kalau nak fotografer luar ni saya boleh usahakan, tapi harga tu saya tak pastilah. Sebab 2 hari kan, 2 hari perjalanan tu. Kalau mungkin nanti kita lepas buat unjuran bajet ni, kalau ada lebihan sikit bolehlah kita upah dia kan. Okey, baik. Tapi kalau tak ada, tak apa, setakat kita ambil gambar. Tapi Cikgu Syahir ni kalau tu dia boleh minta tolong cikgu-cikgu lain. Kan, yang mana sempat snap je gambar. Nanti kita share balik dalam grup ni. Okey. Dokumentasi tak ada lah. Kemudian itu semua one page report tu nanti boleh buat tu sekejap je kan. Sekejap je tu. Okey. Seterusnya Cikgu Kamarul Hairi. Tak ada juga hari ni. Cikgu bahagian keselamatan dan kebersihan. Okey, untuk kebersihan saya bayar RM100 kepada pihak Majlis Perbandaran Segamat sebab dia sediakan cleaner khas untuk Dewan selepas kejohanan. Cleaner tu, penjaga Dewan tu, dia usahakan dia yang bersihkan semua. Jadi dia memang letak RM100 sebagai deposit upah dia. So dia akan uruskan lah selepas tu? Dia akan uruskan semua. Sampah banyak nanti. Cuma kita ada sediakan plastik sampah sendiri ke macam mana?
nanti saya tanya sebab dia cakap Sampah akan rumah jadi banyak ni. Hah? Sampah akan banyak ni sebab ialah budak-budak makan minum kan. 2 hari lepas tu 2 perjalanan hari. program. 2 hari memang banyak lah. Sampah, air tumpah, lepas tu makanan tumpah tu banyak lah tu. Jadi Plastik kalau sampah. plastik sampah. Kalau boleh banyak sikit lah plastik sampah tu. Okey. Kemudian keselamatan tu lah. Keselamatan tadi berkaitan dengan tu lah, tempat-tempat yang budak tak boleh masuk kan. Dengan Cikgu Muaz ni, kalau bahagian yang nak letak persiapan tempat. Tapi dah ada JK keselamatan tu, dia boleh fokus kat situ lah. Kita ada surau semua kan? Surau? Belakang tu ada surau. Belakang tu ada surau. Jadi pergerakan murid dia tak payah nak bergerak jauh untuk solat lah. Ada surau kat situ. Tapi Cik Izham kan kalah mati. Dia habis kalah balik kan? Boleh balik. Tak lah. Jadi awal-awal tu je. Ramai yang tanya saya, pengurus pasukan tanya, bila jadual nak disebar luaskan lah. Saya kata Draw kita buat asalnya kalau kita selalunya kalau tournament mana-mana pun dia akan keluar draw tu sehari sebelum kejadian. Kita cuba buat awal sikit lah kalau nak tengok kan, tapi boleh nak buat awal, nak keluarkan awal tu, cuma takut ada perubahan last minute tu nanti. Kalau yang sehari sebelum tu memang finalize lah terus. Okey. Dia draw kita yang draw sendiri kan? Draw system. Sistem. Tournament software tu. Okey. Baik. Tapi rasanya surau tu untuk orang yang sampai petang je. So untuk keselamatan itulah benda keselamatan ni itulah pastikan tak ada tempat-tempat bahaya yang budak boleh sampai lah. Macam bilik-bilik yang ada bilik switch ke apa tu kan, kunci ke blok ke. Kemudian tempat-tempat kumbahan tu selamat ke untuk dipijak. Tempat kumbahan. Okey, lain berkaitan dengan jalan raya, saya rasa tak ada masalah kot, situ jauh sikit daripada jalan raya kan. Jalan okey, cuma parking lot dia tu semua tanah batu-batu. Jalan tar. Jadi okey je. Okey. Lepas tu untuk polis, saya dah bagi surat dekat Balai Polis Jementah. Dia orang dah dapat terima surat yang untuk kejohanan ni. Dah maklum Dah maklum. Nanti dia datang round. Okey juga. Okey, keselamatan dan kebersihan apa lagi tak ada lah kan? Kebersihan tu okey, saya bayar je 100. Cuma kebersihan masa tu lah, masa hari pertama, lepas hari pertama tu check balik lah, tengok apa yang tu. Okey. Bersih tu. Hari kedua baru majlis punya orang tu akan uruskan kan? Hari biasanya dia sesudah kejohanan. Tapi saya akan minta cleaner yang saya hire tu, yang saya bayar 100 tu hari pertama dan hari kedua. Dia bertugas supaya bersih semua. Hari kedua tu dah bersih. Okey, faham. Okey, nombor 18, pengacara dan bacaan doa. Bacaan doa siapa? Bacaan doa Ustaz Aiman. Ustaz Aiman tak ada kat sini. Dia sedang dalam perjalanan balik kampung. So pengacara, okeylah. Nanti kalau yang bahagian-bahagian panggil pemain tu ada sini tak? Ustaz Aiman tu lah, dia urus setia. Urus setia Okey, kau SK Kuala Paya dua-dua Ustaz tu SK Jementah. SK Jementah.
Jadi Ustaz Aiman ni akan duduk 2 hari. Dia yang panggil pemain masuk gelanggang tu. Tapi kalau Lepas panggil itu nanti saya minta seorang pengadil bantulah. sebab Cikgu Saudah dia pengacara majlis penutup sahaja. So Cikgu Saudah nanti berhubung dengan Cikgu Su Saya sebab dia hari ni dia tak ada. Lepas tu saya yang bagi salutasi, saya yang bagi apa lagi yang dia minta? Skrip dia buat sendirilah tapi salutasi saya bagi. Okay. Tak ada masalah rasanya tu. Ini semua dah profesional. Profesional. So saya rasa tak ada apa kot. Ada tertinggal tak? Cikgu-cikgu? Tak. Setakat ini tak ada, tapi saya nak tanya, perlu tak kita buat satu lagi mesyuarat melalui Google Meet? Ke ini adalah last kita jumpa Ahad? Mesyuarat kalau nak mesyuarat lagi bila? Kalau nak buat mesyuarat hari naik sekolah, Isnin 30 hari bulan Mac ataupun 31 hari bulan Mac. Itu untuk kita update apa? Untuk update ni lah. Update setakat mana dah progress. Tahu ada keperluan kalau tak ada keperluan kita dalam grup je. Kalau tak ada keperluan tak payah buat meeting dah. Maksudnya hari ni first and last lah. Cikgu Azmi mana Cikgu Azmi? Nak buat meeting lagi ke tak? Ya, Cikgu Su. Tak apalah kalau tak perlu, tak payah buat. Tengoklah. Kalau itu bincang macam biasa dalam grup aja lah. Grup apa? AJK. Kalau perlu baru buat lah. Okey ya. Maksudnya masukkan dalam AJK, grup AJK je. Cikgu Cik Dua ni, dia tanya bahagian peralatan am kena buat apa ya? Cikgu Lim ada? Cikgu Lim kot. Lim Ciduan. Ya, tadi sudah jawab. Okey. Sudah jawab Ya. Sebab saya mau baca mesej. Cikgu hantar saya mau baca. Terkeluar. Mesej mana? Tak ada mesej sini? WhatsApp WhatsApp. WhatsApp ingat ada. So, kalau Cik Izham ada lagi tak? Setakat ni tak ada lah. Tak ada Cikgu apa Wun, tambah Cikgu Wun untuk kejohanan. Macam mana? Ya. Cikgu Wun. Ya, saya. Ada apa-apa nak tambah kalau untuk kejohanan ni? Ada yang saya tinggal lah? For now I think it's okay. Cuma kalau kan kita punya acara kat Isnin kan. Kalau Ahad ada event memang susah sikit. Kalau Ahad malam ada event memang susah sikit. Ni lah tadi ada cikgu yang cakap kan. Ini yang saya bimbang lah. Kerana takut macam pagi dia kalau dia tak clean dengan baik, dia tak susun dengan baik, kita pun pening lah kalau pagi-pagi nampak situasi yang kotor-kotor kan. Sebab kita memang rushing kejar masa sebab kita estimate kita ada 64 mesh. Ya. 64 cepat kan. 64 plus kita nak habis dalam masa 2 hari. Tapi first day sampai pukul berapa? Dengan 4 chord kan. Semua 21 kan? Kita memang kena on time. Ya, so kena rush. So kalau pengalaman Cikgu Wun 64 match kita boleh habis sampai quarter tak? Untuk boleh. Kalau kita start on time actually boleh. Best of 3 kan? Each match macam biasa lah kan? Main 30. 30 lah? Satu set? 30? Satu set 30 je. Lagi cepat lah. Compare dengan best of 3 kan? Boleh. Yes. How many contestant? Contestant kalau ikut 60 lebih lah untuk lelaki kan. 60 lebih pemain lelaki tak sampai 60 berapa? Cikgu Su? Lelaki ada 90, perempuan ada 60. Perempuan 60. It's a bit rush kalau macam tu. Tapi hari first day kena buat lah. Kena buat at least sampai quarter.
kalau tak boleh, takut I rasa kita kena on time lah. Ada masa rehat tak petang? Tak ada. Sampai, atau proceed je? Kita proceed saja. Mungkin rehat. Mungkin kita tengoklah kalau kita ikut jadual. Kalau memang masa tu memang ikut jadual, kita ada rehat sikit lah. Kalau tak ada, kita terpaksa jalan terus lah. Kerana sometimes ada event yang jalan terus, siapa yang rehat, dia pergi rehat dulu. Macam tu. So take turn. Ada yang okay rehat 2 jam, 1 jam, lepas tu baru continue. So kena, so ini pun ada makan masa sikit. Tapi saya rasa kalau cikgu semua kerjasama, kita boleh siap awal, kita balik awal. Yang penting semua kerjasama. Satu saat tu masa juga. Sebab second day tu I expect kita habis sebelum pukul 1 lah. Okay, then kita kena on time lah. Tapi start match pukul berapa lah? 9? Start match pukul 9 paling lewat lah. So cikgu semua kena on time datang, kena set up everything. Kena pukul 9 tu shuttle dah bergerak lah. Okay, so kena brief dengan semua cikgu lah. Kalau tidak, semua satu orang drag, semua orang satu acara akan drag. Betul. Badminton ni memang macam tu. Kita semua kena kerjasama. Satu orang makan masa, semua orang kena. Kerana dia satu game kan. Dia satu game ni dia keluar, kita baru boleh masuk kan. Dia macam tu. So kita jalan first round dulu, first round lelaki, lepas tu masuk first round perempuan, lepas tu second round lelaki, lepas tu second round perempuan. Sampai final. So announcer pun kena kerjasama juga. So kita keluar terus, atau announcer dia tengok lah, kita terus turun, dia kena announce dah siapa yang naik. Dan I harap ada cikgu yang macam dia tolong aturkan siapa yang next, dia standby kat tepi. Siapa turun dia terus naik, siapa turun dia terus naik. Itu pun makan masa juga. So kalau itu situasi tu boleh standby baik-baik, kita tu boleh jimat banyak masa juga. Sebut pasal game first dia sedang main, game second tu dia standby kat tepi dah. Sebut pasal turun naik susah, kena cari budak lagi susah. So yang kalau ada cikgu yang handle tempat tu, dia cari orang, dia suruh mereka berada kat tepi, next game dia game dah habis, turun dia terus naik. Macam tu. Flow tu kena cantik lah. Cikgu Su, ada benda tertinggal lah. Clipboard. Apa tu? Clipboard untuk pengadil. Board tu macam mana? Clipboard. Untuk dia letak score sheet tu. Clipboard. Okay. Ada banyak? Bawa lah 6 ke 8 ke. Okay. Beres. Clipboard tu. Kemudian bakul untuk masukkan result tu kan. Nanti pengadil dah siap. Dah habis, dia akan masukkan dalam bakul result tu. Jadi kita akan ambil dari situ lah untuk update. Bakul biasanya berapa? Bakul kalau ada 3, bawa 3 lah. Bakul kecil ke bakul yang pasar? Bakul untuk letak A4 tu. Okay. Bakul bukan bakul yang pasar tu. Maksudnya bakul biasa yang boleh sediakan satu kotak yang shuttle yang lama, satu yang baru. Kotak shuttle tak apa, I bawa. Ada. Okay. Lagi ada lagi? Cikgu Bun? For now, okay lah. Cuma yang kerusi tu lah. Umpire punya kerusi. Kena brief umpire jugalah. Dia ada toast coin, timer semua kena ada lah. Okay, tak apa, pengadil tak apa, I handle nanti. Okay. Okay, Cikgu Su. Okay, rasa tak ada apa lah. Kalau ada apa-apa nanti kita update dalam grup lah. Okay tak apa. Saya PM. Saya tak pergi mana pun. Cuti ni kat Segamat je. Tak balik kampung? Tak, kampung ni lah. Ni lah kampung saya. Okay lah. Saya dah mulai semua ni. Esok dah gerak balik Kedah dah ni. Okay, itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Izham dan cikgu-cikgu lain atas kerjasama yang diberikan. Saya ingat nak buat setengah jam je, tengok dah dekat sejam. Okay, jadi kita tak jumpa dah. Kita jumpa-jumpa je. Kita terus on pada 5 hari bulan April. Okay, hari Ahad. Saya akan pastikan
dewan tersebut 5 Ahad tu saya nak beritahu nanti dalam grup. Saya pastikan dewan tu tak ada digunakan orang. Kalau ada digunakan pukul berapa kita boleh mula start kerja. Okay. So itu saja daripada saya. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga kita semua berjumpa 5 hari bulan April. Pukul berapa saya akan beritahu dalam kumpulan grup WhatsApp. Okay. Jadi tak ada apa-apa lah. Jadi pada yang balik kampung saya ucapkan selamat berholiday, selamat pergi dan balik dan jumpa lagi pada 5 hari bulan 4. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Selamat Berhari Raya in advance. Selamat Raya semua. Selamat bercuti.